Dan di bawah sana dia kata Sabang itu terimpun di dalamnya 3 perkara. Firman Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 benda. Mereka itulah bagi orang yang Sabang itu, yang pertama, keampunan Tuhan ke atas mereka. Orang yang Sabang itu, yang kedua, rahmat belas kesian Tuhan akan mai kat mereka. Dan yang ketiga, dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Tuhan rongkoi 3 sekali janji kepada orang yang sabar. Kalau betul hampa sabar untuk agama Allah, Allah akan bagi dekat hampa salawat, janji selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bagi rahmah, belas kesian, dan Allah akan bagi hidayah kepada orang yang sabar. Kemudian dia kata Sabang memang disuruh oleh Allah. Ayat dia Tuhan kata wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kamu semua, Allah bersama dengan orang sabar. Dan juga ayat wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan banyak bersabar dan dengan banyak sembahyang. Minta tolong dekat Tuhan cara macam tu. Minta tolong dengan Tuhan ni bis sabri, sabar. Sabar dan yakin Tuhan akan tolong. Was salah, sembahyang jangan tinggal. Bukan sembahyang fardu saja, moduk masuk sembahyang sunat ni. Minta dekat Allah. Gantung hanya kepada Allah. Allah nak tengok yang tu, bantuan dia akan mai. Dan firman Allah lagi, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan hendaklah sabar hampa semua, dan tiadalah sabar engkau itu melainkan beserta dengan Allah. Itu ayat-ayat Quran yang mai, dan ada lagi 2-3 ayat lagi di bawah tu. Tuan-tuan terus tengok tajuk baru, dia kata bab fi dhil wajhain. Bab sabar ni saja kau nak baca satu-satu tuan-tuan, bukan tuan-tuan Lena dengan saya nanti terantuk mikrofon ni. So, dia tak menarik. Baca ayat sabar, cerita apa, baca apa, baru 2 penggan, kawan duk rakam ni pun tengok-tengok duk sembang macam laptop dia. Kan? Jadi kita bila main nampak lagu nak jadi ghalib ni, dia mau express. Zub baca ayat Quran, apa tujuan ayat ni, habis. Masuk tajuk lain, dia kata fi dhil wajhain. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang ada 2 muka. Dhil wajhain, dhi ataupun dhu ni maksudnya apa? Memiliki. Kan yang sahabat Nabi dipanggil Dhul Yadain. Dhul Yadain, Dhu yang memiliki, Al Yadain 2 tangan. Pasal apa? Setengah riwayat kata pasal tangan dia labuh pada tangan orang lain. Tangan dia labuh pada tangan orang lain. Maka dipanggil dia Dhul Yadain, orang yang memiliki 2 tangan. Padahal orang lain pun 2 tangan juga. Tapi pasal tangan dia berlain pada orang lain, dipanggil dia Dhul Yadain. Yang ni Dhil Wajhain ataupun Dhul Wajhain. Maksudnya orang yang ada 2 muka. Apa maksud 2 muka? Dia pergi kat kau ni, dia cakap satu muka, dia mai kat kau ni, dia cakap satu muka. Ni dia panggil orang yang ada 2 muka. Ketahuilah saudaraku, orang orang yang 2 muka itu adalah sejahat-jahat orang di akhirat. Itu dia. Starting dia dah bagi sebiji lah. Orang yang buat perangai macam ni, ini orang jahat. Bukan dia jahat atas dunia saja. Sampai akhirat Tuhan akan melihat dia sebagai orang jahat. Hari ni dia nak beritahu. Jikalau 2 mukanya itu bukan kerana maslahah agama. Kalau untuk agama, tak apa. Contoh apa? 2 orang bergaduh. Dia 2 muka je. Dia pergi dekat kau ni. Dia kata, hang pasal apa? Lama tak nampak duk pergi rumah ni. Oh, dia ni perabang. Oh, hang tak tahu cerita. Mula. Hang tak tahu cerita. Perangai macam anak Arab. Dia kata begitu. Kita dengar-dengar, astagfirullahaladzim, awak hang kata lagu tu kat dia. Hang tak tahu dia ni. La ilaha illallah. Kita kata kat dia. Kita kata kemarin aku duk sembang dengan dia. Dia punya duk puji hang. Dia kata hang bagus. Nampak? Walhal kawan nu lagi kasar punya duk kasar dia. Kan? Tapi kita ni pergi bercakap lagu tu kat dia ni. Kita kata la ilaha illallah, awak hang kata lagu tu kat dia. Kemarin baru duk sembang dengan dia. Dia punya duk kata hang bagus. Dia kata dia kawan dengan hang lama apa?
Dia ni pun dengar, sentak juga. Biar betul dia kata lagu tu. Kemarin. La ilaha tak percaya. Allah, anak aku mana pergi. Tidak, anak aku dengar sama. Padahal, pembohong. Tujuan kita apa dia? Maslahat agama. Nak suruh dia baik balik. Kan? Dia bila dengar macam tu, temperature dia turun. Dia kata apa ya kan? Itulah dia duk cerita, kata dia hari tu ada krisis dengan hang sikit. Dia kata betul kah? Yang tu pun abang. Itulah dia kata dia pun menyesal. Dia pergi jadi bergaduh dengan dia ni dengan tidur tak lena. Dia kata dia tak pernah ada satu kawan yang baik macam mana hang ni. Tapi dia memanglah kemarin aku sembang dengan dia tengah 2 jam. Dia puji hang ya semua. Betul ya? Dia rumah dia seluruh lah. Betul ya? Betul ya? Duk baik gitu. Kan? La ilaha illallah. Aku mohon aku dapat apa? Tanya. Kalau aku mohon aku dapat apa? Kan pergi kat dia, mak aku kain salam. Satu hari atong jumpa belanja pergi depan makan. Cantik. 2 wajah tak? 2 wajah. Tapi untuk maslahat agama. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Baik, maka orang yang 2 muka, iaitu orang yang 2 kelakuan ini ialah ia merupakan dirinya kepada satu orang itu sebagai kawan dan sebagai taulan yang sebenar. Ini dia Syekh Idris Al-Marbawi nak cerita. Dia nak cerita atas satu muka, cukup dengan manis tutur kata dan perangai lemah lembut, ambil hati kerana nak korek rahsia orang yang dia pergi. Ni. Dia cakap elok apa-apa semua nak korek. Nak tahu apa cerita antara 2 orang ni. Okey. Serta dicacinya lawan orang itu. Diada-adakannya barang yang tidak ada. Dia jadi batu bronzen. Batu api. Penang kata batu bronzen. Orang Penang. Dia kata, bagus punya batu bronzen ni, hambai sikit. Dia kata, terkenal sebagai batu api. Dia duduk nak pergi hantuk bagi orang bergaduh. Dia cerca kawan seorang lagi. Kemarin aku jumpa dia, aku nak serba salah, aku duduk dengar dia duduk maki hang depan orang ni. Ni dengar biji mata aku duduk main kan. Dia kata apa lagi? Dia, aku tak gamak nak abang. Nampak tuan? Ini satu muka. Dan dia kata, dia pergi jumpa kawan ni, dia puji kawan ni cantik-cantik semua. Dia katanya tak patut betul orang itu kata kat hang macam ni. Hang bagus apa dia kata? Hang bagus apa hang dengan pemorah, hang dengan duk belanja orang apa, memang tak patutlah dia kata kat hang kemarin. Dia puji kawan dia jumpa, dia cerca kawan tu. Dia kata kawan duduk kata dekat kawan ni. Ni. Kemudian pi pula dia kepada orang yang jadi lawan, yang jadi musuh tempat yang dia pi mula tadi. Maka sudahlah dia buat seperti mana kawan dan taulan yang rapat dengan orang yang kedua ni pula. Cukup manis tutur kata dan sebagainya. Maka apabila yang keluar daripada mulutnya bukanlah menjadikan antara 2 orang yang berlawan itu baik. Sebaliknya menjadi bermusuh. Bahkan jadi bertambah-tambah bermusuh. Nampak? Dia api duk lepas petrol lagi dekat api. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, demikianlah 2 muka yang ditegah oleh syarak tadi. Serta jadilah di akhirat esok, orang ini sehuduh-huduh orang yang menjadi 2 muka itu. Akhirat esok teruk orang ni. Sebab Islam turun main nak suruh orang jadi baik. Dia nak suruh orang bergaduh. Di hari akhirat esok, siap dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nasi 'indallahi yaumal qiyamah dzul wajhain. Nabi kata lagu tu. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang 2 muka. Banyak orang yang jahat di hari akhirat esok, jahat pada sisi Allah.
Di antara yang banyak itu, ini, geng ni. Geng yang bermuka-muka. Dia pergi dekat kawan ni, dia buat satu muka. Dia pergi dekat kawan ni satu muka. Yang akhirnya nak bagi dua pihak bergaduh. Orang macam ni, dia antara orang yang akan menerima balasan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula hadis itu hasan lagi sahih. Baik, dua muka di dunia jadi dua lidah di neraka, yakni di hari akhirat esok. Akhirat esok Allah bagi lidah dia terbit dua. Di antara hukuman yang Allah bagi dekat dia, lidah dia terbit mai cabang. Dia jadi lidah bewok. Dia terbit mai cabang, lepas tu nanti kena kerat pula. Kalau satu kerat, satu sakit. Bila dua kerat, dua sakit. Saja Allah nak tambah azab kepada orang macam ni. Katanya sabda Nabi SAW, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamah lisanani min nar. Siapa yang ada baginya dua muka di dunia, yakni pi pada orang ni buat manis cakap dan celah orang satu lagi, dan pi pula dekat kawan yang tadinya dia celah buat manis cakap, celah pula orang yang mula tadi. Barang siapa yang ada ia buat itu, nescaya adalah baginya di hari kiamat esok dua lidah, yang lidah itu daripada api neraka. Itu dia. Tak habis. Dia nak abang kat kita, jangan buat kerja macam tu. Jangan buat kerja macam tu. Kerja duk menghasut orang bagi bergaduh. Jangan. Jangan. Baik, tajuk baru dia kata bab ma jaa fin nammam. Dia lebih kurang dengan Zul Wajahain. Nammam dengan Zul Wajahain lebih kurang. Dia duk pergi hantu orang bagi bergaduh. Cuma dalam tajuk ni dipisahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata bab yang datang pada menyatakan orang yang mengacum. Mengacum. Tujuan mengacum nak bagi orang bergaduh. Itu tujuan dia. Ketahuilah saudaraku, mengacum ditegah oleh syarak. Tak bagus mengacum ni. Dan dijanji seksa ke atas orang kemudian daripada matinya di negeri akhirat esok. Kalau atas dunia kaki mengacum, akhirat esok seksa yang teruk. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu ialah beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis an Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah qattat. Dia panggil qattat, qaf ta alif ta, qattat. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga serta orang yang masuk awal. Maksudnya bukan dia ni haram masuk syurga. Dia tak masuk awal. Orang lain masuk, dia tak masuk lagi. Pasal apa? Pasal perbuatan mengacum tu nak kena dera dulu. Habis dera baru dia masuk. Dia masuk syurga lambat daripada orang lain. So dia kata di sini, dan tiada masuk syurga beserta orang yang awal masuk syurga oleh orang yang kaki mengacum. Kaki mengacum. Bahkan masuk neraka. Diseksa dulu dia ni atas kadar dosa yang dia mengacum di atas dunia dulu. Kerana dia mengacum, ada orang pergi bergaduh, dia kena seksa dulu atas kesalahan itu. Selesai baru dia masuk syurga. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata mengacum itu bagaimana hakikat nak kenai. Macam mana nak kenai kata orang ni kaki mengacum? Kata dia pengacum dan juga penghasut itu sama makna. Maka ialah satu orang yang pi kepada salah satu daripada dua orang yang berkelahi, maka sudahlah bertaruh dendam ataupun sudah bermusuh. Dia pergi cari siapa yang duk bergaduh, duk bermusuh, dia pergi duk bagi panah lagi. Ini kaki mengacum. Pemergiannya itu terkadang nak menunjukkan dirinya rupa kekasih dan rupa kawan yang setia kepada kawan yang dia pergi. Lebih kurang tadi juga. Dia pergi, dia tunjuk baik dekat kawan ni, seolah-olah dia simpati dengan kawan ni kerana jahat kawan tu.
Pi pula dekat kawan tu, tunjuk simpati kat kawan tu, kata kawan ni jahat. Sama lebih kurang tadi juga. Di dalam dia duduk berjumpa dan berbual itu, maka ia pun menyebutkan sifat lawan yang satu lagi. Dikatanya si Fulan itu, dikatanya dan dinistanya engkau macam ni macam ni. Oh, dia kata kemarin dia punya duk kata kat hang sampai aku tak larat dengar. Dia kata dicelanya kamu dan dia aibkan kamu di hadapan orang yang dimalu. Dia pergi duk penjatuhan di depan orang yang disegani, orang yang apalah dia pergi cakap lagu tu. Kata kita bila dengar naik hangat, dia memerah. Dan dia kata ia pun macam-macam cakap tentang engkau. Terkadang dia ada-adakan barang yang tidak dibuat oleh lawan orang itu. Dia tambah pula lagi. Maksudnya apa? Dia lepas Haji Namoto. Nak bagi sedap cerita ni, dia lepas Haji Namoto. Haji Namoto ni bahaya tuan-tuan. Haji Namoto ni bahaya. Haji Namoto dalam ni, dalam konteks hidup perangat orang dengan cakap yang diada-adakan ni, bahaya tuan-tuan. Dia nak bagi perasa kepada cakap dia. Sama dengan jadi ustaz duk mengajar masjid. Kaki Haji Namoto banyak. Kaki Haji Namoto banyak. Dia duk main cerita benda tak apa-apa, yang bila kita dengar, kita terbiak betul tak pernah dengar hadis ni. Kita cek balik, tak ada dalam hadis. Melainkan kalau ada pun di dalam al-mawdu'at, di dalam himpunan hadis-hadis maudhu'. Dia pergi ambil daripada kitab al-mawdu'at, daripada kitab yang menceritakan hadis-hadis maudhu'. Dia pergi ambil benda tu, dia mai baca di masjid, dia doa abang kata hadis. Orang pakat dengar doa angguk, rupanya itu maudhu'. Itu adalah kata-kata yang direka-reka dan ditempel pergi dekat Nabi. Kata Nabi kata, dosa besar tuan-tuan, dosa cukup besar. Hati-hati benda-benda macam ni. Dia buat main cerita macam tu pasal apa? Pasal dia nak bagi perasa kepada syarahan dan kuliah agama dia. Dia nak bagi perasa, nak bagi orang kena dengar ketagih. Walhal benda tu dilarang keras oleh agama. Hadis kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa pergi duk bercakap benda yang Nabi tak cakap, dia kata Nabi cakap, dia mendustakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap tempat di neraka. Nabi kata jangan sekali-kali benda aku tak kata hampir habang ke orang kata aku kata. Nabi tak boleh macam tu, sebab agama tidak boleh tokok tambah, tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, maka dia pergi cerita dekat kawan yang satu lagi ni, sehinggalah naik berang dan naik marah orang tu. Dan orang yang dihadapnya itu pun mendengar akan aduannya dan mengacum ni, acuman ke apa nak kata, sampai marah kawan tu bila dengar dia duk mengacum ni. Sekira-kira bertemulah pada waktu itu dua orang yang duk berlawan ni, sudah tentulah jadi berserang-serang dengan tiada syak lagi. Marah ni, sana pun dia dah bagi hangat, sini dia bagi hangat. Kalaulah jeremuh dua-dua orang ni bergaduh sakan. Punca dia apa dia? Ni hak jahat ni. Puncanya dia ni. Dia ni lah, kalau tuan-tuan baca balik cerita tentang perang Jamal di antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Talib, yang piduk jadi orang tengah, yang piduk jadi kaki penghasut dan pengacum ni siapa dia? Abdullah bin Sabah. Dia yang jadi third party, yang pergi buat cerita bagi Ali, tiba-tiba jadi marah dekat Aisyah, pergi bagi Aisyah jadi marah dekat Ali, sedangkan tak ada pun benda ni. Dia ni yang pergi buat cerita, nak bagi jadi tak elok di antara dua sahabat Nabi dan juga kesayangan Nabi. Aisyah kesayangan Nabi dan juga Ali juga kesayangan Nabi. Third party yang duk pergi, pihak ketiga yang duk pergi duk bagi pelaga ni, dia ni lah yang jahat sebenarnya. Dan orang yang mengacum itu terkadang-kadang membatu api lagi, seperti dikatanya engkau tidak patut diam atas orang ini. Tu habis kemuncak.
Dia kata aku macam ni punya duk cerita ke hang. Dia duk kata ke hang boleh duk buat dek dia kata. Hang boleh duk buat dek tau. Hang duk buat dek je lah. Hang buat macam tak faham apa punya orang dia kata. Dia ni pun kena cabar ni. Kena cabar. Padahal dia yang jahat. Dia nak tengok dua orang ni bergaduh. Apa yang nak ditakutkan? Dia kata kita ni anak jantan. Dia duk pergi perangat lagi. Dia kata hang tak ada. Dia sebut tu. Tak ada dia berhenti tu. Kan? Sila isi tempat kosong. Kan? Tak. Hang kita anak jantan lah. Dia kata apa hang duk buat takut hang tak ada. Dia buat gitu. Tak sebut. Dia ni pun dengar-dengar terus tangan pekuk. Yang tu tak mau. Dia pergi duk perangat. Maka dia kata anak laki-laki itu berani taruh dia apa? Kalau hang betul anak jantan, dia kata macam ni punya orang duk perjatuh ayak muka hang patut mau pergi cari dia. Jahat sungguh ni nampak dia ni. Jahat sungguh. Yang kata namam. Daripada perkataan namimah. Namimah. Pelaga orang ni. Jahat sampai macam tu. Supaya jangan siapa berani menjatuhkan ayak muka hang. Dia kata kalau hang pergi tunjuk, hang lawan dia, orang ke depan esok orang takut nak kata apa-apa ke hang. Dia kata. Dia duduk bagi api. Dan orang tidak akan pandang hina dan tidak akan pandang leceh pada hang. Maka berbagai-bagailah batu apinya untuk nak mencari rahsia dan nak menimbulkan pergaduhan. Kemudian daripada telah didapatinya beberapa rahsia orang itu dan telah dibatu apinya, maka dia pun pergi kepada lawan yang seorang lagi. Bila tiba di sana, dibuat cerita macam yang pertama tadi. Tuan-tuan, ini zaman dulu. Zaman lah tuan-tuan, dia jadi macam mana? Dia jadi dalam ni media sosial ni. Satu platform nak pelingkup orang cukup cantik punya ni, media sosial. Baru ni tuan-tuan tengok khutbah Masjidil Haram, Syekh Shuraim khutbah di Masjidil Haram. Tak tengok Maharaja Lawak yang kita duk tengok ni. Ni kita tak mau nak tengok. Lah ni tuan-tuan, khutbah ada terjemahan. Dan yang terjemah ke bahasa Melayu ni orang Malaysia. Tu hebat kata orang Malaysia ni. Budak Terengganu. Dia student universiti Ummul Qura ke apa di Mekah. Kira boleh dipilih. Dia student universiti Ummul Qura, student Malaysia, budak Terengganu, dipilih dan dijadikan penterjemah kepada khutbah yang disampaikan di Masjidil Haram. Nak boleh pilih tu bukan senang tuan-tuan. Mereka pilih ni cream of the cream. Budak yang memang brilian. Lepas tu pula nak melepasi tapisan ni, nak kena Syekh Sudais sign kata okey. Nak boleh dapat tu bangku tu nak duduk bangku tu bukan senang dapat kat budak Malaysia. Dan dia terjemah untuk Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Selatan Thai. Terjemahan dalam bahasa Melayu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Shuraim Masjidil Haram dalam khutbah ni dia highlight ni benda ni. Dia highlight benda ni. Cerita tentang Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dengan berapa gram lagi dah. Benda-benda ni. Dia sebut betapa benda ni sudah menjadi satu edik dalam masyarakat. Dah jadi satu ketagihan dalam masyarakat. Syekh Shuraim highlight benda ni dalam khutbah dia. Itu panggil khutbah yang contemporary, khutbah yang menyentuh current issue, isu semasa. Dia highlight benda ni. Dia kata sudah menjadi satu penyakit dalam masyarakat dan juga dalam kelompok family. Benda ni sudah jadi penyakit yang membarah melalui benda hak sebut tadi, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui Instagram, melalui benda-benda ni penyebaran fitnah ni macam api makan kayu api kering.
Dia lagi cepat apabila ada grup. Allah tuan-tuan, tiap-tiap seorang tuan-tuan ni berapa grup dah ada? Grup masjid ada satu. Grup kuliah Ustaz Samsuri pula satu. Ni kerja merepet orang tak ada kerja. Satu sudahlah. Piduk buat sampai berlambak-lambak grup ni, kita tak ada kerja lain kan nak buat? Hang masa banyak sangat ke? Saya orang app saya tendang keluar, orang app saya tendang keluar, aku tak ada masa benda-benda macam ni. Grup duk ada tu pun, kita bukan jenis responsif. Kita bukan jenis responsif. Orang hantar kita jawab, orang hantar kita jawab lagu tu. Hei, hang orang Islam, hang kerja yang penting duk ada banyak. Tuan-tuan, hati-hati dengan benda ni. Dia sudah menjadi satu platform, dia sudah menjadi satu wadah untuk menyebarkan fitnah. Benda betul tak tahu lagi. Tembak masuk aja, masuk dalam grup ni WhatsApp, tambah 50 jadi 100 orang pula lah ni. Hak tak tahu, ambil tahu lah malah ni. Hari tu bila sampai 50 dah sendak dah, tak boleh dah. Ada lagi kawan nak masuk, tak boleh ni. Duk tengok siapa yang tak apa aktif, nak tendang keluar, nak bohong orang lain. WhatsApp membuka lagi 100 keahlian untuk masuk satu grup. Maka bertambah lara lagi lah orang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia sudah menjadi satu wadah untuk nak sebar rumas. Fitnah satu bab, rumas satu bab. Dia sudah menjadi satu wadah untuk nak dedah aib orang. Dengan teknologi ada hari ni tuan-tuan, orang yang pandai ni tuan-tuan, dia boleh potong kepala kita ni, dia pergi tempel atas satu kepala orang lain, keluar masuk dalam Facebook, keluar masuk dalam WhatsApp. Ni dia apa kat duk forward ni, ni dengan janggut duk kena ni duk forward. Ya Allahu Akbar. Benda tak elok dapat kat kita, tentu aja, jangan forward. Apatah lagi benda kita tak tahu betul tak betul. Tuan-tuan nampak dah, forward tu tak kena gaya, dosa. Suraim sebut benda ni, dia dalam khutbah Jumaat dia sebut benda ni. Hari ni doom kata satu accident jadi di mana-mana. Within second, belum 1 minit lagi kita dapat gambar. Bukan berita, gambar mai. Kalau mangsa kemalangan tu koyak rabak sampai nampak tempat-tempat tak patut nampak, dia snap gambar, hantar satu Malaysia dapat. Masya Allah tuan-tuan. Ada benda kita boleh sebar, ada benda jangan kalau dia melibatkan aib. Dan dijadikan satu medan pula ni, yang kata WhatsApp yang apa, jadi satu medan mengumpat. Duk umpat siapakah, dalam tu ada 100 orang, dalam keahlian grup tu 100 orang, pakai duk buat kenuri, duk mengumpat kawan tu. Tuan-tuan, dosa tu, dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan kalau kita orang yang memulakan fitnah itu. Bayangkan kita yang start. Kita yang start berita palsu yang menyebabkan aib siapa akan jatuh. Kita yang memulakan satu berita, kita yang karang. Kita forward pergi dekat grup kita 100 orang. 100 itu dia beranak tuan-tuan. Allahu Akbar. Bukan Malaysia. Anak haduk mengaji di Mesir pun dapat. Bayangkan benda tu tak betul. Dosa tu. Dosa tu kita pergi dekat 100 orang, 100 orang, tiap-tiap seorang pergi lagi 100, pergi lagi 100. Tuan-tuan, kita duk karau dosa ni. Lagi benda tu duk pergi, lagi dosa duk main kat kita ni. Kalau kita yang memulakan. Maka Syuraim dia tekan benda ni, dia dalam khutbah dia. Tapi malangnya kita tak tengok. Kita tak tahu. Dari segi hubungan kekeluargaan, tadi kemasyarakatan, dari segi hubungan kekeluargaan, Syuraim kata apa? Hari ini tuan-tuan, sama ada kita sendiri ataupun anak-anak kita, handphone tu ada di tangan.
Handphone duk ada di tangan. Smartphone ni duk ada di tangan. Hubungan suami isteri enggang. Suami dengan handphone dia, isteri dengan handphone dia. Tak bersembang. Tak bersembang. Bini pun 5-6 grup duk ada. Laki 15 grup. Dia kalut dengan dia ni kalut dengan dia. Hubungan kekeluargaan. Ibu bapa dengan anak tak bercakap. Tak bercakap pasal apa? Anak pun duk gelut dengan dia punya ni. Mak pun dalam rumah tidak ada komunikasi. Pasal apa? Benda ni duk jalan. Tak sedang. Akibat dia apa dia? Hilang kasih sayang. Anak tak rasa dah kasih sayang mak pak ni. Pasal mak duk ada 5 grup ni. Tiap-tiap satu grup ni seminit masuk satu, seminit masuk satu. Gambar pokok hujan main Mekah saja. Allahu Akbar. Pokok hujan biasalah. Awak pasal pokok hujan pergi Mekah nak jadi satu kalut. Tak ada apa, biasalah. Pokok hujan main di Mekah. Awak Mekah pokok hujan tak lebih. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak apalah kalau tolak gambar tu, fikir pula tengok ni Allah, kebesaran Allah, tah nak kiamat dah. Tak apa kalau pikir tu. Tapi duk forward sampai dekat 15 grup ni apa punya cerita ni. Masing-masing sibuk. Mak pun ada grup ni, dia punya member sekolah dulu, dia punya grup member universiti dia, grup member fakulti dia, grup office dia, grup taman dia ada juga. Taman ni dia jumpa hari-hari pun satu grup juga. Masak apa hari ni? Alamak, apa ni, sabuk kari habis, boleh pinjam tak? Masya Allah. Teknologi menghilangkan nilai kemanusiaan. Teknologi menghilangkan kemanisan hubungan kekeluargaan. Bukti apa tuan-tuan? Syekh Shuraim. Ni Syekh Samsuri, hak dua abang ni. Tapi dia dua abang, hak Syekh Shuraim kata. Buktinya dia kata, sampai anak-anak pi ziarah mak ayah yang dah tua. Pi tak bercakap dengan mak dengan ayah, tangan duk main handphone. Tapi pi ziarah, tapi tak bercakap. Ni kawan duk masuk main nak kena jawab. Mak ni kata, hang duk tengok apa tu? Dah ni depa duk tanya, cakap tu pun tak tengok muka mak ni. Tuan-tuan, tengok muka mak tu pahala. Tak tengok muka mak ni. Mak tahan duk tengok apa tu? Dah ni kawan-kawan duk tak tengok. Tak tengok. Kawan duk hantar main ni. Hai kerja ke? Orang tua tu je. Hai kerja ke? Kerja. Pada kerja apa bendanya? Kerja. Shuraim kata apa? Dia kata sampai pi ziarah ibu pun tangan duk pegang handphone duk main. Duk makan nasi, tangan kanan duk suap, tangan kiri duk baca. Ya Allahu Akbar, tuan-tuan, jangan sampai macam tu. Dalam kuliah ustaz duk bercakap, handphone duk jalan. Allahu Akbar. Aduh. Kita balik tengok balik, dia hantar pukul 8.30 ni, aku tengah duk mengajar ni. Dia dengar ke tak aku mengajar? Tuan-tuan, apa ni? Merepek. Sampai tahap tu dia jadi merepek. Patutlah. Kita tidak menolak teknologi, tapi jangan teknologi merosakkan kita. Guna dia cara yang bijak. Okay. Kita lepas jadual kuliah bulanan hantar. Alhamdulillah. Kekeluargaan adik-beradik kita ada satu WhatsApp group. Okey, nak bincang apa-apa, masuk dalam tu. Ada 10 orang adik-beradik respon. Seorang duduk Kuala Lumpur, seorang duduk Johor Bahru, seorang duduk di Pahang. WhatsApp group berguna. Guna macam tu. Bukan duduk suap nasi. Begitu. Pergi rumah mak duk bercakap, kita duk tengok handphone. Bukan macam tu. Itu sudah lebih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kira Syekh Shuraim, dia faham benda ni.
Dia bukan imam masjid yang tak tahu teknologi. Dia tahu, tetapi dia melihat perkembangan teknologi ini secara kritis. Secara kritis. Dia tengok, dia analyse. Dan dia come out dengan satu kesimpulan. Dia bawa dalam khutbah di Masjidil Haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa? Bukan tak boleh guna teknologi. Boleh guna teknologi, tapi berpada-pada. Gunakanlah untuk perkara yang bermanfaat. Bila kata bermanfaat ni, janganlah pergi hantar posting dekat kawan sampai duk keh ni sampai lenguh tangan. Apa benda dia ni hantar ni? Satu buku punya dia hantar mai kat kita. Kita duk baca mula tu, okay, tak habis ni, tak habis lagi ni, tak habis lagi ni. Tutup bang. Bijaklah, bijak. Kita summarize benda tu. Benda yang panjang tu kita ambil dia punya intipati dia, just nak acknowledge kawan, nak beritahu dekat kawan, ini dia punya intipati berita dia. Jangan tolak pergi satu lori dekat kawan tu. Kawan tu tak buat kerja lain, duk baca hang punya ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan lebih penting lagi, jangan kita jadi ejen fitnah orang dengan teknologi ini. Jangan jadi ejen fitnah orang. Sama ada kita yang memulakan ataupun kita forward dekat orang. Jangan. Nampak pelik, habis tang tu ya. Nampak pelik, habis tang tu ya. Jangan gelut duk hantar ke orang. Tak bagus. Dan jangan sampai mengorbankan kemanisan hidup berkeluarga. Suami isteri nak bersembang, ibu bapa dengan anak nak bersembang. Jangan sampai korban benda tu. Teknologi ada masa dia. Ada masa cara lama kita sembang dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, dengan jangan hilang manisan hidup berkeluarga. Jangan sampai benda tu menjadi candu, menjadi satu ketagihan kepada kita. Jangan. Sampai pukul 2 pagi bilik tidur dah padam lampu, dekat muka dah keluar cahaya. 2 pagi handphone duk kat atas muka aku tu. Allahu Akbar. Ada iklan apa dalam TV yang tunjuk kan, bos dia duk bagi taklimat ni semua, duk dengar semua, duk tunggu tengok tu. Bos tutup lampu, tiap-tiap seorang muka duk naik cahaya. Pasal apa? Dia buka balik lampu, dia tutup balik. Rupanya hadut abang tadi lah, ustaz duk kuliah daripada main WhatsApp. Jangan sampai benda tu menjadi candu, menjadi satu ketagihan kepada kita. Ada masa kita guna dia, ada masa pergi tepisan, aku nak mengaji. Dan last sekali, jangan sampai masa habis dengan benda ni sampai tidak ada masa untuk baca Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ni kita masuk tajuk fil ayyi. Fil ayyi, ain ya. Fil ayyi. Ayyi maksud dia apa dia? Tengok yang kata bahasa Arab tuan-tuan, 2 huruf je. Ain ya. Ayyi, fil ayyi. Maksud dia apa? Korang bercakap. Dia nak mai cerita kat kita ni, kalau boleh biarlah kita ni jadi orang yang korang bercakap. Maksud korang bercakap apa dia? Benda tak penting tak payah cakap. Kalau dikembangkan benda ni dalam cerita ni, tadi punya cerita WhatsApp buat apa ni, tak penting tak payahlah. Tapi pergi jumpa gambar tang mana pun hantar masuk lah. Taulah duduk dalam wifi free, tapi janganlah sampai jadi orang panggil kat kita mak candu. Jangan. Nampak kurang cerdik kita ni, nampak. Janganlah. Kadang-kadang benda ni dibuat untuk kebaikan kita yang menyalahgunakan sehingga jadi tak baik kepada kita. Satu pengajaran kita ambil, kita simpan, adjust balik. Hak mana yang kita punya tu, adjust balik. Kita duduk atas track balik. Jangan kita terlalai dengan benda-benda ni. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk fil ayyi, cerita tentang kurang bercakap itu bagus. Lepas tu inna minal bayani sihra. Cerita kata orang yang pandai bercakap ni, dia macam ahli sihir.
Orang yang pandai bercakap. Siapa dia orang pandai bercakap tuan-tuan? Orang jual ubat. Bukan ustaz mengajar masjid tak. Orang jual ubat. Pandai tuan-tuan. Dia bercakap ni, cakap tak sedar seluk tangan ambil dalam paket beli ubat dia. Kan? Dia jual ubat jerawat. Tapi dia sendiri jerawat batu penuh. Tapi heran ni, orang beli. Orang beli kan? Padahal tengok apa hang jual ubat jerawat yang muka hang sendiri. Hanglah bagi muka tu licin elok dulu baru mai jual ubat jerawat kan. Tapi kerana pandai dia bercakap ni, tak nampak jerawat dah tu. Tak nampak, kita beli. Balik lumuk-lumuk dia naik lagi bagus. Nabi kata apa? Al-bayan, pandai bercakap ni sihra. Kita tengok hadis yang menarik. Cerita berlaku zaman Nabi. Mai dua orang, Nabi tengok cara dia bercakap, lepas Nabi kata macam ni. Nabi kata, ilmu bercakap ni macam ilmu sihir. Nabi kata. Lepas tu dia masuk fit tawadhu'. Cerita tentang tawadhu'. Tuan tengok, tadi keluar dalam Facebook. Saya pun ada Facebook. Tapi saya tak gila dengan Facebook. Tuan-tuan tengok pun saya tak tulis apa pun dalam Facebook saya. Untuk baca ya. Dia buat posting gambar Erdogan. Tuan balik cari lagi. Erdogan. Dulu Perdana Menteri Turki. Lah ni dia jadi Presiden Turki. Ya? Erdogan ni kata kalau di Malaysia ni kita kata Sultan Kelantan lah. Ni yang kata tajuk At-Tawadhu'. Tak apa ke tuan-tuan? Kan? Dia pergi sembahyang jemaat. Erdogan dalam video klip tu, dia pergi sembahyang jemaat. Dia keluar daripada sembahyang jemaat, dia mai dekat orang duk jual. Tengok dalam gambar tu macam cucuk peneram. Orang Turki makan cucuk peneram. Nampak macam cucuk peneram, saya tak tahulah. Dia tapi lengkap dia besar. Dan kita cucuk peneram kita bulat-bulat kecil tu, dia cucuk peneram dia besar-besar tu. Apa yang ni? Saya tahulah. Gitu. Duk lengkap. Erdogan ni lepas sembahyang jemaat, dia keluar pergi dekat kawan yang jual cucuk ni, dia beli satu meja tu. Lepas tu dia panggil orang-orang susah meh, dia bagi seorang satu. Tengok gambar tu. Hak saya tengok tu posting daripada Arab. Dia kata hadza awal marrah. Dia kata ini pertama kali fi hayati, dalam hidup aku tengok satu rais, satu ketua negara, raisud daulah, satu ketua negara yang macam ni. Dia kata dia pergi semayang pun tak ada rek-rek kapet nak main duduk depan apa, tak ada. Dia pergi masuk sulam duduk dengan orang ramai apa-apa semua. Habis semayang dia keluar main, dia tengok ada orang duduk jual tu, bodyguard ikut, ada kereta apa semua ada. Dia main, dia pergi beli satu meja, dia tunggu kat meja tu, panggil orang susah main, pakat 2 batok main, dia bagi seorang satu main. Dia tengok satu orang main dekat dia ni nampak dhaif, susah, dia ambil duit bagi. Tuan-tuan, Erdogan kan main satu orang tua pendek dengan janggut putih ngapa main. Dia tanya apa tahu kat orang tua tu, dia duk tanya orang tua tu, jawab dia pegang muka orang tua tu. Pemimpin, orang tua tu tak boleh pegang balik muka dia gitu. Balik tengok lagi cerita panjang-panjang. Saya rasa benda tu touching. Pasal orang sehebat dia, hebat Erdogan ni tuan-tuan, dia boleh maki Israel ke apa, dia boleh maki macam tu aja. Dia tak heran. Dia ada rasa izzah sebagai pemimpin Islam tu. Dia ada izzah. Dia macam tu dengar ayat dia pegang pipi dia, pegang balik muka dia. Orang duk tengok semua. Baby. Kan tak mayang Isya lagi terus balik nak tengok apa. Benda macam ni kalau tuan-tuan boleh download forward, which is very 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 good. Benda macam ni bagus. Hantar ke orang tengok Erdogan, presiden baru Turki, macam mana dia. Kalaulah semua pemimpin Islam macam tu, kuat orang Islam ni kan. Ni tajuk akan datang fit tawadhu'. Tapi masa tajuk tu tak sebut dah cerita Erdogan ni, pasal dah sebut malam ni. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aduh.